Assalamualaikum guys. So hari ni aku nak unboxing Insta360 S Pro 2. Yang mana aku beli ni memang satu kerja gila, sebab pada asalnya aku nak beli Action 6, tetapi entah macam mana aku boleh terbeli Insta360 S Pro 2 ni. Dan sebenarnya aku dah set daripada awal lagi, memang aku nak beli DJI Action 6, DJI Action 6 punya cam. Dan satu benda lah, kenapa walaupun harga dia mahal sikit, tetapi kenapa aku tak pilih Action 5, walaupun majoriti daripada kalangan orang yang menggunakan kamera tersebut mengatakan dia punya upgrade tu adalah sama ataupun no, dia punya upgrade tu sebenarnya tak banyak. Dan satu benda yang menarik perhatian aku, terutama kamera Action 6 itu, adalah dia punya resolution yang boleh kita custom. Sama ada kita record, kita nak crop later on untuk TikTok ataupun YouTube, hanya dengan satu single file ataupun satu single video saja. Dan itu merupakan sangat-sangat point yang advantage bagi mereka yang vlogger ataupun yang baru nak bermula. Dan macam aku sendiri pun, untuk konten memang aku dah banyak produce melalui TikTok aku. Dan YouTube ni merupakan YouTube yang pada dulunya aku buat konten mengajar tentang trading. Dan since 2026 ni adalah tahun yang baru, aku nak tukar konsep. Aku nak tukar konsep channel aku kali ni, aku nak buat vlog. So indirectly aku juga boleh berkongsi maklumat-maklumat dengan korang, apa yang aku tahu. At the same time aku juga boleh documented aku punya perjalanan ataupun perkongsian dengan korang menggunakan action camera. Dan macam mana last minute aku boleh tukar daripada DJI Action 6 kepada Insta360 S Pro 2. Sebenarnya dalam banyak-banyak konten ataupun video di YouTube, ramai, even though daripada YouTuber tempatan ataupun Malaysia dan even kat luar Malaysia pun, mereka banyak kongsikan dengan korang, walaupun Insta ni memang dah keluar 1 year later, one year before, dan ramai yang dah menggunakan dalam lebih setahun. Mereka buat balik video berkongsi pengalaman selama setahun mereka menggunakan ni, dan rata-ratanya memberikan feedback yang sangat positif, dan yang itu aku suka. Tapi tak cukup kuat untuk pusing niat aku tu daripada DJI kepada yang ini. Jadi sehinggalah aku terjumpa satu video daripada YouTuber Inggeris, tak ingat nama dia. Dia satu-satunya YouTuber ataupun content creator yang mention dengan Insta pun sebenarnya kita boleh buat dia panggil free frame, yang mana hanya dengan satu shot video, dan kemudian korang boleh crop untuk TikTok ataupun YouTube. So wow, bagi aku dengar tu, petang tu aku dengar, aku terus put a full stop, terus aku tukar. Inilah kamera yang aku perlu dapatkan. So korang kat luar sana pun kalau boleh decide lah. Sebab apa? Selain daripada tu, benda yang buat aku tertarik adalah dia punya, kalau nampak tak ni? Nampak tak? Flip screen ni. Ni. Flip screen ni yang membuatkan satu signature yang mengatakan selain daripada action cam, aku juga adalah vlog punya cam. So definitely, sebab bila dia flip ke depan dan dia punya mic pun dekat depan tau. So bila korang vlogging, so mic tu memang direct kepada audio, kepada kau punya voice, dan dia punya LCD screen tu dia memang besar compare to Action 6 yang ini besar. So kau lebih puas hati untuk kau nak vlog, nak rakam ataupun documented kau punya sharing kepada orang semua. So itulah dia, sebabkan dia punya flip screen and then dia punya free frame,
Itu adalah point yang kuat, sebab selain daripada aku dah tahu dah memang dengan dia punya 1/1.3 sensor dengan yang dual chip AI ni pun salah satu daripada point yang sangat kuat. Sebab AI ni dia boleh improvise ataupun improve kau punya video ataupun gambar yang kau captured. Dan of course lah dia punya co-engineered with Leica ni. Leica ni satu kamera yang sangat-sangat cantik video dia, dan ada orang buat comparison. Salah satu daripada konten international lah, orang putih lah, dia buat ambil gambar dengan kamera Leica yang mahal tu dengan Insta360, dan comparison dia bila dia tengok gambar dia tak jauh beza, slightly improve dia lebih sikit. Of course kita tak boleh nafikan kamera yang mahal tu dia punya quality lebih baik, tapi you can get the same quality of image menggunakan Insta360 because of dia punya co-engineered dengan Leica. So aku rasa satu lagi yang buat aku suka sebab dia punya low light punya performance, pure video sangat-sangat cantik, sangat terang based on content ataupun review daripada YouTuber kat luar sana. So aku rasa tak dapat tunggu lagi, so baik kita buka sekarang. Okay, jom kita buka. Insta360 S Pro. Bismillah. Nice guys, nice. Aku letak dia supaya senang kau nampak. Nampak tak? Nampak. Bau guys. Dia punya bau tu. Ni dia yang buat winning point. Flip screen. Buka dulu lah. Mana aksesori pelekat-pelekat ni. Satu satisfaction atau buka plastik-plastik ni. Tekan dulu. Tengok dia punya bateri. Tekan sini. Ada button. Tekan. Dan tolak ke bawah. So, nampak line merah. Yes, this is the battery. Tarik saja.
Ni bateri dia. Ni slot bateri. Aku tak tahulah bateri dia ni dah ada apa. Dengar bunyi ketuk. Okay, dia klik. Dan oh ya. Aku juga sini dia punya USB punya port dan juga micro SD. Micro SD. So aku sebenarnya ada juga beli micro SD kat sini. So letak dulu kat sini. Kita tengok apa lagi ada dalam kamera ni. So dia dalam kotak ni. So dia ada extra bateri dia bagi. Dia bagi extra bateri. Dan dia ada mounting. Magnetic mounting align with the lens camera. Okay. So maknanya kau nampak logo ni. So bila kau pasang, kau kena pasang macam ni. So dia lekat lah. So nak keluarkan, kau tekan dan kau tarik. Dan juga dia ada kau boleh remove wind guard ni dan kau boleh masukkan protective guard ni bila kau masuk dalam air lah. Bukan kau masuk, kamera yang masuk dalam air. So kau masuk, kau tak payah pakai benda ni. Okay. Then silica gel, USB cable dan yang lain-lain tu semua adalah dia punya ni dia juga ada apa benda ni, rubber apa benda tu. Ni kot. Tak tahu. So dia ada. So guys, ini saja yang kau akan dapat dengan pack standard. Aku beli ni sebab aku nak pairkan dengan aksesoris tambahan yang aku beli. So ini sebenarnya aku beli ni untuk Action 6. Jadi jom kita tengok. Tak tahulah boleh pakai ke tak boleh pakai untuk S Pro ni. Okay. So inilah dia benda aku beli. Kalau kau nak tahu, benda ni aku beli dulu. Aku beli dulu benda ni daripada Shopee. So konon-konon nak pairkan dengan aku punya Action 6 tak? Ya, benda yang paling tergesa-gesa aku beli adalah, nampak? Korang tahu ni apa? Inilah dia. Konon-konon nak beli, nak tutup lens untuk Action 6 aku. Tapi tak boleh pakai lah sebab Action S Pro ni lens dia petak. So aku kena beli asing tempat lain. So yang ni tak boleh pakai. Sebaik murah je aku beli. Okay. So satu lagi tak apa-apa dah. Yes, aku beli Ulanzi punya tripod. Ni quick release juga ke? Okay. So berat juga ni. Serius buat. So yes, inilah dia. Benda yang aku beli ni, ini bukan benda mengaruh lah kan, pasal memang kita nak pakai juga benda ni nanti. Kalau kau nak buat alang-alang, kau nak buat vlogging. Dan yang ni apa benda? Oh, ini Telesin. Ini yang diorang pakai kat strap bag. Kau punya strap bag. So ya ini pun boleh pakai. Ini boleh pakai tu.
Tak ada apa. Ush. Bagus juga ni. Oh, kena buat macam mana ni? Oh, pakai macam mana? Ni. Okey. Ush, kuat juga ni weh. Bapak kuat juga. So, kau nak remove, kau tarik je. So, ni boleh mounting aku sini. Boleh mounting dekat kamera gitu. So, Alhamdulillah lah benda ni boleh pakai. Ni pun boleh pakai. So, aku akan pairkan dengan Action Cam Insta360 S Pro 2. So, itu saja guys. Sebenarnya video yang aku buat untuk unboxing kali ini. Dan selepas ni juga aku mungkin akan share juga dengan korang macam mana aku record dan juga edit video selepas aku mengambil video daripada Insta360 S Pro. Insta360 S Pro 2. So korang yang tengok dalam channel aku jangan lupa subscribe dan hopefully boleh berikan sokongan untuk tema aku dalam 2026 kali ini adalah tema vlogging.